bangun ni. Ni langgar ke? Bila langgar ni? Oh, kesian ni. Kita sikit kucing aku ni kena langgar. Aku kan dah siap-siap basuh sangkar kucing semua, mangkuk kucing. Lepas tu aku masuk rumah. Sebelum nak masuk rumah tu, dia tatap kita terakhir. Dia duduk tepi jalan tu, dia tengok mata kita. Lepas tu kita masuk rumah, kita siap-siap lah. Masa kita nak siap-siap tu, kakak kita ada WhatsApp, dia bagi tahu video ni, kucing kita ni kena langgar. Lepas tu kita keluar lah tengok. Memang kesian ni, nama Ginger. Kita panggil dia Ginger, kakak kita panggil Jibril. Ini semasa dia hidup tu. Yang tu pun hilang juga. Kita pegang badan dia masih macam kucing hidup lagi tau. Macam ada bukan nadi lah, masa otot-otot dia masih bergerak lagi. Lepas tu kita cangkul lah. Petang tu kita balik hari Sabtu, kita beli barang semua. Kita balik petang tu, kita settle semua kerja. Kita tanam kucing ni. Kita tanam cepat-cepat lah. Kalau lama-lama nanti dia kan bau. Lepas semut pun datang, kita tanam je. Namanya Ginger. Kesian dia. Ni anak Uhu, anak kucing ni warna oranye putih tu. Kita tanam ke, kesian dia. Dia tenung mata kita air. Kesian dia. Tak sangka dia mati hari Sabtu tu. Sampai ajar dia lah kan. Ni mak dia kesian. Sebelum nak meninggal tu sempat tidur sama-sama dengan anak dia. Ni kucing lain pula. Ni nama dia Mamat. Dia meninggal hari Isnin. Hari Ahad tu dia nampak macam dah tak larat dah. Kita bagi minyak kelapa, memang tak jalan lah. Dia berjangkit dengan kita sebenarnya. Demam. Kita ada demam. Lepas tu pening kepala sikit lah. Lepas tu batuk dah baik tekak tu, batuk ada. Kaki lengur masa kena demam tu. Sama simptom macam influenza A. Lepas tu masa kita kena tu, anak kucing ni pun dia terkena juga. Air dia memang dah tak tahan, dia meninggal. Dia dah kena 2 kali.